Tengok ini ya, Budi RON 95 kan, subsidi ya. Macam banyak orang marah kan. Korang jangan marah dulu. Sepatutnya ini kerajaan dia pun nak tolong kami tahu. You dengar saya cakap dulu, yang ini 300 liter yang terhad ini ya, dengar sampai akhir. Kerana dekat akhir kan adalah banyak orang setujunya. Yang pertama, korang tengok, cuba fikirkan. Dia terhadkan 300 liter, betul tak? Tengok banyak orang mesti tak cukup guna. Itu sebab kan, kenderaan akan kurang dekat jalan raya. Macam itu tak ada jam betul tak? Betul. Yang kedua you tengok kan, semua orang pagi-pagi sudah mau fikir, mau rancangkan dia mau jalan mana-mana. Kerana 300 liter kan, dia memang ada terhad kan. So takut tak cukup guna, mereka akan planning cantik-cantik, fikir dan ingatkan kan. Macam ni baik Tengok penyakit sakit jantung tengah otak okey, dia ada pusing-pusing kan. Itu penyakit Parkinson pun sudah kurang. Baik kan? Banyak baik. Yang ketiga you tengok kan, kereta lama kan mesti makan petrol kan. Then semua orang terpaksa pergi tukar kereta baru. Kalau semua orang tukar kereta baru apa jadi? Macam ini baru boleh membangunkan ekonomi Malaysia. Ya loh. Yang keempat, saya sudah cakap terakhir ini paling banyak orang setuju. Tengok satu lelaki 300 liter. Kalau dia tak cukup guna, apa cara lagi? Dia angkat satu bini kan, tambah 300. Kalau satu bini tak cukup kan, dua bini 600. Kalau dua bini tak cukup kan, tiga bini kan 900. Tambah you 1200, mesti cukup untuk satu bulan. Tengok untuk lelaki ada alasan angkat banyak bini tau. Betul tak? Betul, saya paling suka nombor 4 lagi macam. Saya sudah cakap kan, banyak orang mesti suka pilih yang keempat. So, ada apa-apa tambahan, sila komen. Okay? Okay, bye.